Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Mampukah Harimau Malaya bangkit selepas episod hitam yang menjejaskan reputasi bola sepak negara? Adakah perlawanan menentang Vietnam ini sekadar aksi pelengkap jadual atau peluang menebus maruah negara? Dan sejauh mana skuad negara mampu bertahan tanpa 7 pemain utama yang digantung? Menurut laporan berita harian, perlawanan terakhir kelayakan Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Vietnam dilihat sebagai peluang untuk skuad Harimau Malaya memulakan fasa kebangkitan semula selepas berdepan pelbagai cabaran termasuk hukuman Badan Bola Sepak Dunia. Aksi di Stadium Tien Truong ini bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi simbol usaha untuk memulihkan imej pasukan kebangsaan selepas kontroversi melibatkan pemalsuan dokumen pemain yang menyebabkan denda lebih 2 juta RM serta kekalahan teknikal dalam beberapa perlawanan antarabangsa. Situasi ini memberi kesan besar kepada ranking FIFA Malaysia yang jatuh ke tangga ke-135 dunia, sekaligus memberi tekanan kepada pasukan kendalian Peter Klamovski untuk membuktikan kemampuan sebenar mereka. Cabaran utama Malaysia dalam perlawanan ini jelas besar. Selain kehilangan 7 pemain yang sebelum ini menjadi tonggak pasukan, Harimau Malaya juga perlu beraksi di gelanggang lawan yang terkenal dengan sokongan padu penyokong Vietnam. Vietnam pula berada dalam keadaan lebih selesa kerana mereka sudah pun layak ke Piala Asia 2027. Ini memberi kelebihan psikologi kepada pasukan Golden Star Warriors kerana mereka boleh bermain tanpa tekanan besar. Tambahan pula, Vietnam turut diperkuatkan dengan kehadiran pemain naturalisasi seperti Nguyen Quan San yang pernah menjadi penjaring terbanyak Piala ASEAN 2024 serta pemain tengah Du Hong Heng yang dilihat mampu menambah kreativiti jentera tengah mereka. Malaysia pula dijangka bergantung kepada pengalaman pemain seperti Faisal Halim, Safawi Rashid dan Paulo Josu untuk mencipta peluang gol. Kehadiran Luqman Hakim juga boleh menjadi faktor penting jika beliau berjaya memanfaatkan peluang yang terhasil. Dari sudut positif, perlawanan ini boleh menjadi platform untuk pemain tempatan membuktikan kemampuan mereka tanpa bergantung kepada pemain naturalisasi yang digantung. Ini juga boleh membuka ruang kepada pembangunan bakat tempatan dalam jangka panjang. Namun secara realistik, Malaysia perlu memperbaiki organisasi permainan, disiplin taktikal serta kekuatan mental jika mahu kembali bersaing di peringkat Asia. Apa yang lebih penting ialah bagaimana pasukan negara bangkit daripada krisis ini secara menyeluruh, bukan sekadar mencari kemenangan dalam satu perlawanan sahaja. Kesimpulannya, perlawanan menentang Vietnam ini mungkin tidak lagi menentukan kelayakan, tetapi tetap penting sebagai titik permulaan kepada usaha membina semula keyakinan pasukan dan peminat bola sepak negara. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.